اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. Radina billahi rabba, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina, Islam sebagai agama kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, Muhammad sebagai nabi rasul ikutan kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh ahli jatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat kurnia-Nya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, sihatkan tubuh badan kita sehinggalah sampai kepada malam ini. Sudah berapa hari dah kita puasa? 10, cepat 10 hari. Baru 9 hari, 10 dah nak raya dah. Baru 9 hari, 10 esok baru 10. Kau kira macam mana? Alhamdulillah, sampai ke saat ini Allah masih lagi panjangkan usia kita, sihatkan tubuh badan kita. Kita masih lagi bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak dalam keadaan jiran-jiran, sahabat-sahabat yang ada di sekeliling kita, seorang demi seorang pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini, saat ini, mereka tidak ada lagi berjemaah di sebelah kita. Mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah selesai menjalani kehidupan mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Walau bagaimanapun kita masih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala nafas untuk terus kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Maka tajuk tazkirah kita pada malam ini iaitu peranan hidup manusia menurut kacamata Islam. Apa tugas kita? Apa peranan kita selaku insan, manusia, salah satu daripada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Muslimin, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, persoalan besar dalam kehidupan kita manusia ialah mengapa kita hidup. Ini persoalan yang kita nak kena timbulkan dalam benak hati pemikiran kita semua. Mengapa kita hidup di dunia ini dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena tahu. Kadang-kadang tahu tapi buat-buat tak tahu. Dan yang ramainya tak tahu. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka ramai di luar sana manusia hidup, tetapi mereka tidak semua daripada mereka memahami tujuan objektif matlamat hidup di dunia ini.
Maka di sana para ulama menggariskan beberapa tujuan ataupun peranan tugas kita masing-masing. Kenapa kita hidup di dunia ini? Yang pertama sekali iaitu kita sebagai insan adalah hamba Allah, Abdullah. Kita ni hamba Tuhan. Ini perkara yang paling penting kita semua kena tahu. Kalau kita tak menyedari hakikat ini, maka dia akan hidup jadi hamba selain daripada Allah Ta'ala. Dia akan jadi hamba kepada dunia. Dia akan jadi hamba kepada keseronokan hidup di dunia. Dia akan jadi hamba kepada pekerjaan dan sebagainya. Kerana dia tak mengerti hakikat diri dia hidup untuk apa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna memperhambakan diri? Taat, patuh atas segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam bab suruhan ataupun dalam bab larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hamba kepada Allah. Maka kita kena faham tugas dan peranan kita sebagai manusia. Yang pertama, Abdullah, hamba kepada Allah. Jangan jadi hamba selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba kepada hawa nafsu. Jangan jadi hamba kepada musuh yang paling jelas bagi kita semua, iaitu syaitan. La'natullah. Jelas Allah bagi tahu kepada kita, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu menjadi musuh yang nyata bagi kamu. Tiba-tiba manusia menjadi hamba kepada syaitan. Manusia ikut bisikan ajakan syaitan kerana dia tidak memahami hakikat diri dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu peranan tugas kita yang paling besar sekali, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut ibadah, jangan kita gambarkan dalam kepala kita dia hanya sembahyang, puasa, haji, zakat, sedekah. Itu je ibadah. Kalau sekadar itu saja ibadah, sempitnya Islam yang kita anut ini. Begitu sempit. Tetapi ibadah dalam konteks yang sebenarnya, iaitu setiap perbuatan yang kita buat, yang kita lakukan, niat dalam hati kita adalah semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan ibadah. Maka orang yang memahami tentang konsep ibadah ini, maka dia menjadikan seluruh masa kehidupan dia yang Allah bagi 24 jam sehari adalah ibadah. Tidurnya ibadah, bersahabatnya ibadah, berjirannya ibadah. Kalau dia sebagai seorang bisnes, seorang peniaga yang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang ramai orang faham ibadah itu hanya di surau, di masjid. Itu yang perlu, hanya kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bila di masjid surau, dia jadi manusia yang sebaik-baik manusia. Tapi bila di luar daripada masjid surau,
dia jadi orang yang jahat, pecah amanah, rasuah, tipu, khianat. Kerana dia tidak memahami tentang konsep ibadah itu apa. Maka kita kena jadikan seluruh kehidupan kita ini adalah mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jadikan seluruh kehidupan kita ini adalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita buat, yang penting ianya adalah amalan baik. Begitu juga dalam bab meninggalkan perkara dosa dan maksiat. Bukan kerana selain daripada Allah. Kenapa tak mencuri? Malu. Bukan ibadah. Kenapa kamu tak ambil hak orang tadi? Tak berani. Bukan takut pada Allah Ta'ala, tapi takut pada manusia. Itu bukan ibadah. Kenapa kamu puasa? Malulah semua pakat puasa. Takkan aku seorang tak puasa. Itu bukan ibadah. Itu adat. Orang puasa, kita puasa. Adat. Kan jadi budaya kita. Bila bulan Ramadan, ramai pakat datang masjid surah. Bagus. Tapi jangan kita jadikan ia sebagai adat. Acara tahunan kita. Habis Ramadan, sepi balik. Nampak? Kalau kita jadikan ini sebagai ibadah, solat berjamaah itu ibadah, bukan hanya sekadar bulan Ramadan. Sepanjang kehidupan kita mesti memakmurkan rumah Allah SWT. Ni dah. Mana tempat pun gitu. Yang paling ketara muslimat. Ramadan penuh datang ke masjid, solat berjemaah. Habis anak cucu bawa. Habis Ramadan masuk 1 Syawal je. Tinggal yang muslimin lah. Mana pergi muslimat? Yang muslimi pun separuh tak ada. Bila pula nak jumpa muka dia? Tarawih tahun depan. Itu bukan ibadah. Ibadah yang Allah maksudkan sepanjang kehidupan kita. Bukan bermusim. Kalau bermusim itu adat orang pergi tarawih, kita pergi tarawih. Kita kena jangan jadikan perkara ini sebagai adat dalam kehidupan kita. Sentiasa berterusan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sebagai seorang ayah, kita mesti jadikan kita ayah yang sentiasa mengabdikan diri pada Allah. Kalau kita jadi seorang ibu, kalau kita jadi seorang isteri, kita kena jadi seorang isteri, seorang ibu yang mengabdikan diri pada Allah, bukan menghambakan pada suami. Bukan juga suami menghambakan diri pada isteri. Tak betul. Itu suatu yang dilarang pada syarak. Kalau kita seorang pelajar, macam mana kita nak jadikan kita sebagai murid yang mana kita ni beribadah pada Allah Ta'ala, memikul tanggungjawab menuntut ilmu bersungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, belajar kerana Allah. Kalau kita seorang guru menyampaikan ilmu semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gaji cerita lain. Sebab itu setiap pekerjaan itu adalah ibadah. Apapun syarat, ianya adalah pekerjaan yang baik. Baik nelayan, baik pensyarah, baik tukang kebun, baik tukang sapu. Kamu bekerja kerana apa? Kerana nak dapat duit. Maka pekerjaan kamu 26 tahun, 30 tahun, sehingga kamu pencen dalam hatimu bekerja kerana nak dapat gaji, maka itu je yang kamu dapat. Kamu tak dapat pun pahala kebajikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kamu bekerja bukan niat kerana Allah. Sebab tu kita orang mukmin, kita kena bijak, kita kena cerdik. Setiap apa yang kita buat mesti kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita nak jadikan ia sebagai ibadah. Ibadah ini adalah suatu perkara yang amat penting bagi kita. Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengesahkan kita sebagai hamba dia. Orang kafir Allah tak mengaku dia sebagai hamba.
Orang-orang kafir, orang-orang yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirat kelak Allah tak akan mengaku dia sebagai hamba dia. Bila Allah tak mengaku manusia yang derhaka ini sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan seksa dalam neraka. Kalau orang kafir, kekal dalam neraka sampai bila-bila. Kalau orang yang derhaka, orang yang melakukan dosa dan maksiat, dia balik pada Allah Ta'ala, dia tak sempat minta maaf dengan Allah, juga akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita kena tahu. Hidup kita ini, muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, maka kita tanya diri kita hari ni, malam ni, hidup kita ni adakah berlegar sekitar Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun sekitar dunia sahaja? Kalau hanya sekadar kita hidup sekitar, berlegar sekitar untuk memenuhi kehendak hidup dunia, alangkah ruginya mereka, serugi-ruginya. Kerana dunia ini indah bagaimanapun, dia tidak kekal. Seronok macam mana pun dunia ini, dia akan rosak. Dia akan terhenti dengan kematian. Sebab itu kita kena bijak orang mukmin, jadikan dunia ini sebagai ladang untuk akhirat. Allah bagi peluang kita hidup atas dunia ni, kita jadikan ia sebagai peluang untuk kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, peranan kita adalah sebagai khalifah di atas muka bumi. Bagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata, berfirman kepada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku nak jadikan satu jenis makhluk yang akan mendiami, duduk atas muka bumi. Khalifah, dia akan memakmur, akan mengurus, akan menjaga bumi ini dengan baik. Ni peranan tugas kita semua selaku manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah khalifah di atas muka bumi ini. Apa makna khalifah? Wakil Allah Ta'ala untuk memakmurkan bumi. Allah wakilkan. Ketika mana Allah wakilkan tugas untuk jaga bumi kepada bukit, gunung, ganang, semua mereka tak sanggup. Lalu Allah serahkan tugas ini kepada manusia yang sudah pastinya innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini perangai dia zalim, kejam, dan dia buat dalam sesuatu perkara dalam keadaan jahil. Dia tak tahu. Dia tak tahu, dia kata dia tahu. Dia kata dia tak. Dia tak boleh mentadbir pun. Boleh, kata dia. Jadi punah habis. Itu perangai manusia. Allah bagi tahu dengan itulah. Maka kita khalifah juga disebut sebagai pemegang amanah. Amanah siapa? Amanah Allah. Setiap daripada kita pegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita memegang amanah pada diri kita. Mu jangan zalim pada dirimu, sehingga kamu buat perkara-perkara yang mendatangkan murka aku. Mu balik pada aku suatu hari nanti, kata Allah, aku bubuh, aku letak kamu dalam neraka. Mu jangan zalim pada diri kamu. Amanah yang paling penting. Pakat jaga diri. Jangan kita ini salah seorang daripada manusia yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ini amanah. Dan paling besar, amanah pada keluarga. Kita memikul amanah yang besar sebagai kala suami, sebagai ketua rumah tangga. Yang pasti amanah ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sebagai pekerja, kita memikul amanah tanggungjawab pada majikan kita.
Tidak ada manusia yang tidak ada memikul tanggungjawab. Tak ada. Bila nama dia insan yang mempunyai akal yang waras, sudah pasti dia ada pentaklifan. Melainkan dia gila. Dia tak memikul apa-apa amanah. Kullukum ra'in. Setiap daripada kamu, kata Nabi SAW, adalah penjaga amanah. Semua daripada kita jaga amanah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan pasti setiap daripada penjaga amanah ini, akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Allah akan tanya kita, mu dulu sebagai pekerja, pernah mu curi tulang? Allah tahu dah. Tapi Allah sengaja tanya. Segalanya sudah tercatat dan terrekod. Kamu dulu sebagai hamba aku, kamu taat tak perintah aku? Mu sembahyang tak? Mu puasa tak? Mu buat tak perkara-perkara baik? Itu amanah. Ada perkara ini semua kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti. Ini tugas kita. Peranan kita sebagai manusia hidup di atas muka bumi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita akal untuk kita berfikir, timbang mana yang baik, mana yang buruk untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk negeri kita, untuk negara kita, untuk agama kita, dan untuk ummah sejagat. Jangan kita bertindak sewenang-wenang tanpa mengikut pertimbangan akal yang waras, kerana kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk memikul amanah ini juga Allah memberikan kita sebagai satu bimbingan, panduan, iaitu Al-Quran. Macam mana kamu nak melaksanakan amanah yang aku beri? Maka Allah bagi kepada kita satu dustur perlembagaan, namanya Al-Quran, sebagai neraca timbangan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Tadi tu imam kita baca. Ingat ke tak tahu ke tak dengar? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini, mulianya Ramadan ini, antaranya apa? Quran yang mulia itu diturunkan di bulan Ramadan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang memberikan keterangan-keterangan kepada kita manusia, penjelasan-penjelasan tentang hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak hidup atas muka bumi ini? Allah tunjuk kepada kita, ini jalan-jalan ke syurga, ini jalan-jalan ke neraka. Wal furqan, lalu kamu beza, kamu pilih di antara dua benda ni, baik dan buruk ini, mu kena pilih. Dan sudah pasti Allah suruh kita pilih yang baik. Jangan pilih yang jahat, kerana kelak kamu akan sengsara di hari akhirat kelak. Maka untuk melaksanakan amanah ini, kita kena jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka semua daripada kita adalah pemikul amanah. Suami memimpin keluarga, macam mana kita pimpin keluarga kita? Isteri memimpin, pemegang amanah, jaga rumah tangga suami. Akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kata lantak gilah. Kita boleh kata dengan mulut, tapi adakah jawapan sebegitu kita boleh jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Sudah pasti tidak. Guru memimpin pelajar di sekolah-sekolah. Macam mana bimbing pelajar supaya jadi seorang murid yang berilmu, berakhlak, beradab?
pemimpin negara memimpin rakyat. Ajak, bukan kata memimpin negara hanya sekadar untuk mencari meraih kemajuan, ketamadunan, kemodenan dunia semata-mata. Seorang pemimpin negara, tugas utama dia adalah membimbing rakyat kepada ketakwaan kepada Allah, bukan kepada mengejar kehidupan dunia. Itu tak betul. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, manusia kita ini sebagai makhluk yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada orang, kata Allah, manusia yang aku uji dia. Bila sebut ujian, dia bukan besar. Jangan kita anggap ujian ni suatu benda yang besar kalau nak dibandingkan dengan rahmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ujian hanya sedikit je. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Ada orang yang akan kami uji mereka dengan sesuatu yang sedikit. Bisyai, iaitu sesuatu yang sedikit je. Bila kita jadi manusia, kita tak boleh lari daripada ujian Allah SWT. Ini kita kena faham. Kalau kamu binatang, pokok kayu ke apa, kamu tak akan diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi bila kita manusia, pasti kamu akan diuji dengan sesuatu yang sedikit. Minal khawf, daripada rasa takut. Takut pada musuh, takut jadi miskin, takut orang kata, takut. Tak habis-habis takut. Nak buat benda ni, takut orang kata, tak jadi buat. Nah, itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah nak uji sejauh mana kesabaran kita, keberanian kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala tadi. Wal ju', aku uji mereka dengan sedikit kelaparan. Tuan-tuan, Allah uji, Allah nak tengok. Allah suruh kita puasa. Dalam setahun Allah ambil 1 bulan. Namanya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Aku nak uji sedikit kamu dengan rasa lapar. Bukan aku suruh kamu tahan benda tu, tak makan, tak minum tadi 24 jam dah. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lapar. Boleh tak tahan? Ramai yang tak tahan. Ramai yang tak puasa. Jangan kita ingat ramai puasa, ramai yang tak puasa. Yang puasa pun ramai yang bukan puasa kerana Allah SWT, hanya puasa perut saja. Sebab Nabi sendiri sebut betapa ramai manusia yang berpuasa tapi dia tak dapat keampunan. Dia tak dapat ganjaran-ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dia tidak dapat syurga, dia tidak dapat pembebasan diri daripada api neraka. Yang dia dapat illal ju' wal atash, lapar, dahaga, kerana dia hanya puasa perut. Yang lain dia tak puasa. Maka Allah uji kita dengan sedikit kelaparan. Dan ada negara-negara yang mana mereka kebulu pelarian Syria, pelarian Palestin, Somalia. Allah uji mereka, tak ada makanan. Sehingga kan anak-anak Palestin, apabila mereka melihat anak mereka menangis, anak kecil mereka menangis, ibu yang tak sanggup, mana ibu sanggup melihat anaknya menangis kerana kelaparan, maka terpaksa dia ambil kertas, celup dalam air, buh dalam mulut anak dia. Allah uji dengan tidak ada makanan.
Ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal. Allah uji dengan sedikitnya harta, tak cukup. Ini ujian Allah taala. Kenapalah orang lain kaya, mewah hidup, aku tak cukup? Ujian Allah taala. Bukan banyak pun. Dengan keadaan Allah uji kamu dengan sedikit harta tadi, tapi kamu masih boleh hidup. Berapa ramai orang yang harta banyak, mati dah. Berapa ramai orang yang harta banyak, duit banyak, tapi nak makan tak boleh. Tu tak boleh, ni tak boleh. Kau, macam mana? Darah tinggi. Kita yang duit tak ada ni boleh makan, ni boleh makan, tak ada masalah. Cumanya tak banyak duit. Ini disebut sesuatu yang sedikit bisyai. Jangan kita menganggap ujian, kepayahan hidup ni besar bagi kita. Allah dah bagi tahu ni, kita kena faham. Bila mana kita hidup di atas dunia ni, apabila kita bergelar manusia, kita tak boleh lari kata daripada ujian, daripada bala. Dan bala ini bukan besar berbanding dengan nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung satu persatu nikmat kurniaan aku, kata Allah SWT kepada diri kamu, sudah pasti kamu tidak akan boleh hitung dia satu persatu. Terlalu banyak. Tuan-tuan, Allah bagi kita sihat dengan Allah bagi kita sakit. Mana banyak? Sihat ke sakit? Sudah pasti budak darjah 1 boleh jawab. Sihat. Allah bagi kita sihat belas puluh tahun. Sebulan je Allah uji kita dengan sakit. Mengeluh kita habis merata satu dunia cerita dengan orang sakit. Nampak? Ujian. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Khabarkan kepada orang-orang yang boleh sabar dengan sedikit ujian aku ni dengan suatu berita gembira. Apa dia berita gembira bagi orang yang sabar? Syurga menanti akhirat. Sabarnya kita berpuasa, tak makan, tak minum, tak buat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, semata-mata meraih, semata-mata menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, aku janjikan kepada mereka ganjaran syurga dengan puasa. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka hidup ini adalah medan ujian. Sakit ujian, kehidupan untuk uji sabar. Sihat ujian untuk kita ni boleh bersyukur dengan sihat. Betapa ramai orang di luar sana tubuh badan dia sihat, tapi dia tak boleh sampai sini berjemaah tarawih, solat berjemaah tak boleh. Kerana apa? Dia tak sabar dengan ujian sihat dia. Ia guna sihat dia kepada benda lain. Kaya ujian, kaya ujian, miskin ujian. Jangan sampai kamu susah, miskin, kamu pergi ambil hak orang, kamu pergi curi hak orang. Mu tak cukup lagi dengan gajimu yang kamu dapat, mu pergi rasuah. Kerana mu tak sabar. Mu nak cepat kaya, mu nak mewah hidup. Kalau kita faham konsep kita hidup atas dunia ini adalah ujian, maka kita sentiasa bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita dapat, alhamdulillah. Namun aku nak curi orang, aku nak ambil orang, tidak. Aku takkan ambil, aku takkan pecah amanah, aku takkan tipu orang, aku takkan zalim pada orang. Sebab aku tahu peranan hidup aku atas dunia ni, aku ini adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Maka aku kena tahan ujian ni.
Allah akan uji aku. Dan bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala ini berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Saya ujian hidup saya. Tuan-tuan, ibu ayah, ada ujian hidup tuan-tuan. Macam-macam ujian hidup. Jangan sama. Lepas tu ketika mana Allah uji dengan kita begini, jangan kita kata, kenapalah Allah uji aku macam ni. Orang lain elok je. Kita jangan persoalkan urusan kerja Allah Ta'ala. Kerana setiap ujian yang Allah letakkan pada diri kita, Allah yang maha tahu. Dia tahu kita mampu menghadapinya. Ini yang terbaik bagi kamu untuk aku beri kepada kamu pahala bila kamu sabar. Maka tuan-tuan, kita kena sentiasa jadi hamba yang sabar dan bersyukur pada Allah. Ajaban li amril mu'min. Pelik kata Nabi, amalan orang mukmin, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. In asabatuhu sarra, apabila dia mendapat sesuatu benda yang menyeronokkan hati dia, menggembirakan hati dia, benda baik, syakara, lalu dia kata alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Dia kata dengan mulut dia, alhamdulillah Tuhan, mu bagi aku sihat. Lalu dia menggunakan nikmat sihat itu kepada perkara-perkara yang Allah redha. Datang ke masjid, tolong orang, Allah bagi dia rezeki lebih, dia infak harta dia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia kata fakana khairan lah, ini semua adalah baik daripada kamu wahai Tuhan. Fa in asabathu sarra, apabila dia ditimpa dengan kepayahan hidup, apabila dia ditimpa dengan kesusahan hidup, darra, benda yang memudaratkan, benda yang tak suka, maka apa orang mukmin buat? Sabar. Ayo sabar. Sabara bahasa Arab. 3 butir je. Tapi dia mudah kita sebut payah untuk ditanggung. Nak sabar benda yang payah. Tak kena ke diri kita, kita boleh katalah kau orang lain sabarlah. Macam mana? Allah lebih sayang ke dia. Dia kata kepada kawan dia, yang mana kawan dia suami dia meninggal. Dia jawab balik, bolehlah kata bukan suamimu mati. Kalau suami aku mati pun aku kena sabar juga. Sebab sabar ni benda yang mudah disebut pada lidah, tetapi susah untuk diamalkan. Ayuh, berat. Ya, suatu benda yang berat. Maka orang mukmin dia tahu kepayahan-kepayahan, kesulitan-kesulitan hidup ini adalah sesuatu ujian yang sedikit sahaja daripada Allah. Maka dia sabar. Lalu dia kata dengan mulut dia, fakana khairan lah. Benda baik tadi, ujian bala tadi, dia kata baik. Orang mukmin. Tak pelik, pelik kata Nabi. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia akan cela Allah Ta'ala. Dia akan menyalahkan orang lain, kerana mu lah ni aku jadi macam ni. Dia akan salah orang tu, dia akan salah orang ni. Dia tak nampak ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat ya dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jam sudah menunjukkan pukul 10.30 yang terakhir sekali penutup. Peranan dan tugas kita sebagai manusia adalah kita hidup atas muka bumi ni, tujuannya apa? Kita nak pergi ke mana? Akhirat. Ni benda yang paling kita semua kena tahu. Kita hidup, Allah hantar kita sekejap atas dunia ni. Kita musafir di dunia ini sekejap untuk kita menuju kepada negeri akhirat. Walal akhiratu khairum wa abqa, kata Allah. Dunia ini fana, akan binasa.
Lalu aku letakkan kamu sekejap di dunia ni. Tak lama. Kalau umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in. 60, 70 tahun. Siapa 70 lebih? Subsidi lah. Minta maaf lah saya sebut. Tuan-tuan faham sendiri. Bila sebut subsidi, dia bukan berterusan. Bila-bila masa dia boleh tarik. Tak payahlah kata aku nak hidup lagi 100 tahun, 200 tahun. Untuk apa lagi hidup? Kalau 100 tahun, duduk dalam air kecil, pakai pampers, orang urus diri kita, untuk apa lagi hidup? Apa erti hidup? Sebab bukan kita nak hidup di sini. No, walal akhiratu khairu wa abqa. Maka hakikat kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Tuan-tuan, saya ajak diri saya, tuan-tuan, ibu ayah, jangan kita sia-siakan peluang yang sesingkat ini dengan menyebabkan kita menyesal selama-lamanya akhirat. Itu kita kena fikir. Allah letak kita sekejap je atas dunia ni. Jangan sia-siakan peluang yang sesingkat ini untuk meraih, mencari, mengutip sebanyak-banyaknya bekalan untuk kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk kesenangan, kebahagiaan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita bekerja di dunia ni, kita kongsi rezeki kita dengan anak bini kita, dengan mak ayah kita, dengan kawan-kawan, dengan masyarakat kita. Tapi kalau kita beramal ibadah hanya untuk diri kita, bekalan untuk diri kita sendiri, yang mana kita akan hidup di negeri akhirat. Kita tak buat, tidak ada sesiapa pun yang boleh membantu kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada manfaat sikit pun. Mu memiliki anak pinak yang ramai, harta yang banyak yang kamu kumpul atas dunia. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang balik pada Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang sejahtera. Apa makna hati sejahtera? Hati yang penuh dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya sentiasa mengerjakan amal-amal yang saleh. Hidupnya sentiasa mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut sebagai mati dalam keadaan hati yang sejahtera. Allahumma akhtim lana bihusnul khatimah. Wahai Tuhan kami, matikanlah kami semua dalam keadaan yang baik. Jadi cukuplah sekadar itu. Ada lagi tak ada? Dah pukul 10.35. Cukuplah sekadar itu. 4 poin penting. Simpanlah dalam poket masing-masing. Jangan keluar pintu tu berterabur. Untuk persiapan diri masing-masing. Saya bercakap bukan kata untuk diri tuan-tuan sahaja, untuk yang bercakap. Kerana semua kita tadi saya dah bagi tahu, masing-masing memikul amanah, memikul tanggungjawab. Semoga Allah merahmati kita semua, meredai kita semua, insya-Allah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa al-Amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, Ya Allah, ampunilah dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Seandainya mereka masih hidup, Ya Allah, Kau kurniakanlah kesihatan kepada mereka berdua, Ya Allah, agar mereka dapat melakukan ketaatan dan ibadah kepadamu dengan sempurna, Ya Allah. Seandainya mereka telah kembali kepadamu, Ya Allah, Kau ampunkanlah kesalahan dan dosa-dosa mereka, Ya Allah.
Kau jadikanlah kubur mereka salah satu daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kubur mereka salah satu daripada liang-liang api neraka-Mu ya Allah. Rahmati dan kasihanilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami sewaktu mana kami masih kecil ya Allah. Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan hidup yang soleh dan salihah, anak-anak yang baik ya Allah, yang dapat menyejukkan mata hati kami ya Allah, yang dapat mendoakan kesejahteraan kami ya Allah ketika mana kami berada di alam barzakh nanti ya Allah. Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan kebaikan ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan keburukan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini juga ya Allah, kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah. Redhakanlah syurga-Mu bagi kami ya Allah. Lindungilah kami daripada siksaan azab api neraka-Mu ya Allah. Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Betapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni akan kesalahan dan dosa kami ya Allah, sesungguhnya kami tergolong di kalangan mereka yang rugi ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami menyerahkan segala urusan kehidupan kami di dunia ini kepadamu ya Allah, kerana kami mengimani bahawa Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami semua pada malam ini ya Allah orang yang sentiasa bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.